Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC channel. Finally, kita ada satu remote baru yang kita bawa masuk. Kita ada bawa masuk Dumbo RC DDF 350. Macam korang tengok ni, sleek bentuk dia. Dan dia ada multiple channel sebenarnya. Di atas ni ada channel, tepi ada channel, ada knob, dan tombol-tombolnya semua boleh configure lah. Jom kita buka dulu, kita tengok apa yang menariknya. Screen color ya guys. Screen dah color. So apa yang korang tengok ni, nampak ni, ada bagi signal. Okay, dan juga bila kita tekan tekan je, dia akan naik menyala macam ni. Dynamic. Semua ni boleh kawal sebenarnya. Lampu signal, lampu ni semua boleh on saja ke, kau nak buat dynamic ke, boleh, tak ada masalah. So macam korang tengok depan ni, kita ada sampai 10 channel ya sebenarnya. Ini adalah remote 10 channel, tetapi korang kena cari receiver yang 10 channel lah. So receiver dia bagi ni, receiver 6 channel dengan siap gyro sekali. Remote Dumbo ni boleh masuk macam-macam jenis receiver lah daripada Dumbo RC. Macam korang tengok kat depan ni, ini adalah screen dia. Colourful memang colourful. Dan tombol-tombol semua ni semua boleh configure balik untuk kegunaan korang. Ni menu dia, macam-macam adalah. Okay, general menu, mana yang korang nak set tu semua. Ini button back dan juga button menu sekali lah. Right. So remote ni dianggarkan boleh pergi sampai 400 meter dengan receiver yang dia bagi ni. Dan juga dia boleh kawal macam-macam lah. Korang boleh cocok daripada winch, korang boleh cocok sound system, korang boleh buat channel mixing, korang boleh kawal gyro dia melalui remote, macam-macam lagi lah sebenarnya feature-feature yang ada kat remote ni yang korang boleh selami dan korang boleh belajar lah. Memang good remote. So walaupun remote ni pakai double A, dia masih lagi boleh pakai battery rechargeable. Korang boleh beli bateri lipo ke apa, kau tepek je ke sini, dapatlah something yang korang boleh main lama. Dia punya bateri memang tahan, tak ada masalah. Last sekali, remote ni boleh pairing dengan 10 receiver yang ni. Korang boleh simpan dia punya memori dalam ni supaya korang boleh tukar-tukar mengikut kereta apa yang korang pakai lah. Contohnya korang ada MJX, MJ10, lepas tu korang ada MJX yang kecil lagi, korang nak pakai tambah receiver je. Lepas tu korang boleh set macam ni, model kosong ni korang boleh tulis nama. Dan juga korang boleh set apa benda yang korang tengah main time tu. Korang main MJ10 boleh pakai remote ni. Korang main RC lain pun boleh juga pakai remote ni, just tambah receiver saja. Padu tak? Okay, so kalau korang nak dapatkan remote Dumbo RC DDF 350 ni, korang boleh singgah ke message hari ni. Kita juga ada postage ke seluruh Malaysia dan juga kita ada espelator yang korang nak menggunakan ansuran. So kita berjumpa lagi di video hadapan. Peace.